Jauhkan diri daripada menyebut dan membuka aib orang. Jauhkan diri daripada mengumpat dan menyebut keburukan orang. Allah takkan maafkan sehinggalah Tuhan yang dikutuk itu memaafkan. Hati-hati ya. Dosa dengan orang hati-hati. Dosa dengan Allah, bertaubat sekelip mata dengan taubat nasuha, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa dengan orang, lagi orang tu tak ampun, Allah tidak akan ampunkan. Maksudnya nanti di masa kena pi tanya orang tu, Ustaz, kena pi minta dengan orang tu. Dengan berapa ramai kita berbohong, dengan berapa ramai kita mengumpat, dengan berapa ramai orang kita tabak fitnah dekat dia, berapa ramai kita buka aib satu-satu orang. Tu semua tu, nampak tak dosa-dosa dengan orang? Hati-hati. Hati-hati.